Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni hari Jumaat, tepatnya bulan 3, 2569 bersama dengan tepatnya belah Ramadan 1447 Hijrah. Hari ni kita puasa dah 16 hari nah. Tak ada apa hari dah, nak habis dah bulan puasa nah. Tapi tak ada baca Quran lagi, bacalah. Tu. Chong saya Islam ya Allah nah tolong sebar tolong prep barang share nah kod like kod share video dengar lagi banyak lagi nah. Malam ni mari lama sikit nah baru sudah semaya tarawih nah. Tu. Kita main dengar berita kita pula nah. Merai nah di Rozah, merai nah di Rozah orang ngapa ingat habis 30 Jun 300 orang semua nah. Ada Payaban, ada Payaban, ada Tino, ada Yate, ada apa rakyat Pak Cacung Tamada, ada orang besok berkena bang sakit, orang bakcik baik ni lah. Tapi dia mau ingat Quran nah, 300 orang semua masuk hidup dalam sejak satu tempat dalam Rozah pakak baca Quran belakang. Tu lah, baca Quran. 300 orang. 300 orang ni ingat 30 juz belaka. Pakak mari satu tempat di masjid. Masjid ni ada tier utuh dah masjid ni. Nobang nah. Pakak mari baca Quran di main ni nah. Hak ni berlaku di Rozah nah. Tu. Merai. Kita tengok hari ni hari Jumaat. Rumah kita semaya. Nak semaya mana ikut rumah kita lah. Ada sejak mana kampung mana penuh kita belakang. Kita tengok di Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni nak semaya tak boleh. Tak ada seorang habuk semaya di Masjid Aqsa hari ni. Fok tahan Isra, fok sedadu, fok dia tak boleh masuk. Raja fok Isra sekak lari. Tak boleh masuk semaya di Masjid Aqsa. Seminggu dah nah, bukan hari ni sehari. Nah, hari ni hari Jumaat yang 3 nah. Tak ada sore habuk semaya ni. Bukan hari ni sehari, 7 hari dah. Tak boleh masuk semaya di Masjid Aqsa. Fok Isra lari tak boleh masuk. Dia kata nak jaga keselamatan takut carwak hak Iran mari bang. Dia kata gitu. Tak boleh orang masuk semaya. Suara bel bunyi. Masuk waktu semaya ada suara bel bunyi. Ada video duk buku nah bunyi suara bel tapi orang seorang habuk tak ada dalam masjid. Nah, tak boleh masuk sungguh. Seminggu dah dia di baik ni nah. Alasan tu kata saat ni takut wah bang tolong jaga keselamatan orang di Yerusalem di Aqsa ni nah. Ni for Israel lah tak boleh masuk masjid. Habis dia tu nah. Tengok hari ni Fok tahan Isra dia perakak kata Fok dia sakit 3 ekor gini nah. Fok dia sakit 3 ekor ini kena bulah bedai. Hak ni Fok dia perakak 3 ekor Fok dia sakit kena bulah bedai gini nah. Tu dia. Kita pergi di Saudi nah. Saudi tu perakak juga hari ni pagi Jumaat hari ni Saudi royak kata boleh berdeh caruat nak pergi bank di Saudi boleh berdeh Pak Ute caruat Pak Ute boleh berdeh jatuh. Lepas tu drone pula 5 Ute boleh berdeh jatuh juga pagi Jumaat hari ni. Nah caruat ni nak pergi bank di satu tempat di Riyadh nah, di Riyadh nak pergi bank di tempat tahan duduk. Nak masuk siapa tempat tahan duduk dah Saudi kata boleh berdeh. Caruak 4 T, drone 5 T jatuh dulu. Tapi tak tahu kata hak pia. Dia tak royak lain ni nah kata caruak ni hak pia berdeh masuk. Drone hak pia hatta nak dibang di ni. Tak dubik berita hak ni nah. Tapi Saudi kata boleh berdeh jatuh lah. Pagi ni hari Jumaat ni. Habis ni betul.
Kita tengok Iran lah. Kat suasana su Iran tu baik royak hari ni, perakak hari ni lah. Kata semalam ni Fort Isra bang di tempat bomo lah. Boleh jadi tempat rumah sakit, tempat bomo duduk di mana ni, wakwi bomo di mana ni mati 3. Nah, di Cangwat Siras dalam Iran lah. Iran tu baik bomo tu baik lah, tu baik royak. Semalam kena bang di pak bomo duduk rumah sakit ni, bomo 3 orang mati di Iran semalam lah. Tu. Kita tengok satu berita lagi nah. Iran ni cidik cidik. Dia nak tipu kapal tu berperang. Iran ni dia nak tipu kapal tu berperang hak Sahara, hak Isra nah. Iran di pada luar nah, pada semik lah, pada konkret luar tu Iran yang cak semua yang di kapal tu ber wak yang di kapal tu ber semua tak semik lah, semua tak semik, banyak utih, banyak di main semua. Kalau tengok di atas langit tu supaya kapal tu ber duk cak dah, cak 4-5 utih kapal tu ber. Ni Iran buat, tapi bukan kapal tu ber cak hitam, semua tak semik. Pok tahan Isra, pok tahan Sahara main kapal Dubai. Nampak kapal Dubai dok cok 45 neute, pok dia tak bang turun. Pok dia pukul gambar kau tak bang turun tu lah. Buah bang sute-sute tu harga 10 juta. Buah bang hak pok dia tak turun harga 10 juta sute. Pok dia tak bang banyak ute turun. Dia nampak kapal Dubai nah, dok cok banyak ute tu. Tak turun. Tembok tum. Tapi hak sungguh gapo semik sama ada Irai mek kecak mai lomo semua jadi kapal Dubai duk letas langit nampak tengok dulu nampak sepuluh kapal Dubai duk cak Fort Sahara, Fort Isra nampak kapal Dubai lek bawah nah hak bang dulu hari hak ni tu baik berita besar juga pas dia kata apa kamu cidik cara mana yang buat tu nah dalam berita saat ni tu. Tu. Tak bang kena long mecak bet tu nah buat kapal Dubai. Hak ni satu berita Dubai lah. Kita pergi tengok satu tempat lagi hak Fort Isra, Fort Sahara dia pergi tak bang dalam Iran nah. Tak bang hak ni tempat 3 lagi nah. Hari ni tempat ni dah 3 hari dah tak bang ni. Tak bang timen ni pergi kena budak-budak Tino nah, ya wacun. Pemuda Tino fok nak volleyball, fok main volleyball. Satu tempat rong gym orang panggil, rong gym tempat budak-budak Tino duk main volley lah. Fok Isra mai cabang di medu. Mati 20 orang, budak Tino saja. Fok duk main volley nah. 20 orang mati nah. Hak ni berlaku di Cangwat Lamet. Lepas tu di Cangwat Pas di satu tempat nama Lamet di Iran Selatan. Ni kena bang hak Sahara apa Israel tak bang di mana lah. Mati 20 sakit 100 lah. Mati 20 sakit 100. Telit tahong rong gym tempat budak ramai boleh lah. Tu. Hak ni satu berita baru ni sekolah budak Tino juga mati 100 lebih naik 2 orang mati budak sekolah aja budak-budak. Kalau tengok gambar budak-budak pak nak 45 net hang budak 41 budak anuban 162 mati. Hak ni kena pula nak boleh bon budak Tino juga 20 orang mati 100 orang sakit. Kita pergi satu berita lagi hak ni berlaku di Qatar. Di Qatar nah ada drone
Gi berde tepak duk gali minyak dari laut dalam au Persia. Tepak kalau biasa tengok dalam berita lepok ada pak duk gali minyak dalam laut tu. Kena drone gi jong di bang di metu ni. Hak ni drone hak Iran nah. Drone mari turun di metu tengok tu. Hancur tepak ambil minyak. Pak tu serok minyak tu. Hak ni berlaku di Qatar. Iran tak kira lah. Habis buat mana tolong Sahara kena belaka. Tolong Israel kena belaka. Tu dia. Malam ni sekadar ni saja berita nak dia dah nak tambah berita boleh tambah dah. Dah lepas tu kapung mana tu boleh mari nah duk mana. Lepas tu doa Gaza selamat nah. Lepas tu sebar cong saya we tengok banyak lagi nah. Lepas tu selamat puasa esok hari 17 dah nak esok nah. Tak ada berapa hari dah nak habis nah. Puasa sayuk juga puasa ni. Nak pergi dah, nak tinggal dah kita dah. Kita doa lah macam apa kita boleh puasa pula dah. Tu malam ni sekadar ni jumpa pagi esok. Assalamualaikum. Ai debu, ai debu. Okey, ai debu